penuh dengan isi. Tengok roti dia nipis je. Isi saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So. Ya. Itu buat sandwich hari ni. Sandwich. Sandwich tapi bukan yang biasa lah. Yang apa? Yang special sikit. Amboi, nak special saja. Ni sandwich versi BBB lah. BBB bukan special. Mana roti dah? Ni Jadi nak buat sandwich Okey lah. Boleh lah. Jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi yang sangat mudah. Menu ni kalau sahabat nak buat untuk jamuan boleh, menu petang boleh nak buat, nak jadikan sebagai idea jualan pun boleh. Sebab apa? Confirm menjadi kegemaran ramai. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi sandwich sardin egg mayo cheese goreng. Maksud elastam. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan menu Mak Sila hari ni sangat mudah. First kali kita mestilah ada roti. Lepas tu Mak Sila ada mayonis. Ada 1 tin sardin yang saiz besar. Ada bawang merah, cili padi sikit, limau nipis, ada cheese dan bahan-bahan perasa dia. Lepas tu Mak Sila ada tambah sikit lada sulah. Okey, lepas tu telur yang telah direbus. Okey sahabat, je kita start masak. Let's go. Okey, first kali ni Mak Sila ada 3 biji telur rebus. Dan ni Mak Sila masukkan sekali dia punya sardin. Okey, ni sardin ni Mak Sila guna 1 tin yang besar tu. Okey, lepas tu kuah dia Mak Sila ambil juga tau. Mak Sila ambil juga sikit. Bagi dia ada rasa sardin tu lah. Tapi jangan banyak sangat lah. Nanti inti dia terlalu cair. Okey, lepas tu kita hancurkan lah sardin ni dengan telur rebus ni. Okey. Okey, kita hancurkan sekali. Seterusnya Mak Sila perahkan limau nipis ni supaya hanyir sardin ni dan telur ni hilang lah. Lepas tu kita masukkan bawang. Bawang sekali dengan cili. Lepas tu Mak Sila masukkan mayonis. Dalam 2 ke 3 sudu lah. Ikut cita rasa. Kalau nak lebih creamy letak lebih. Okay, bahan-bahan perasa dia. Dan kita gaus sebati. Bismillah. Ni Mak Sila beli sardin yang dah siap masak tau. Ada yang brand Adabi tu. Dia dah siap masak. Kalau sahabat nak masak dulu sekejap sardin tu, panaskan kejap dalam microwave pun boleh. Ataupun nak buat mentah pun boleh. Sebab kita masakkan dia dengan limau kan. Okay, kita bagi gaus bati dan cukup rasa dulu. Okay, ni inti Mak Sila dah siap dah. Nampak tu? Nampak tak kekrimian dia tu? Nampak? Telur rebus campur dengan sardin, mayonis semua. Rasa dia cukup berlemak. Lepas tu aroma daripada sardin tu semua memang seru lah. Okay, jom kita step seterusnya. Step seterusnya Mak Sila nak lenyekkan roti ni. Okay, supaya bila kita goreng dia tak serap minyak lah. Kita punya sandwich goreng tu sedap je. Lepas tu crispy kat luar, lembut kat dalam. Inti dia banyak. Dia punya roti ni nipis je. Okay, kita lenyek dia. Okay, lepas tu kita letak dekat acuan dia. Kita tolak sikit ke dalam. Okay, supaya kita boleh isi inti dia banyak lah. Tolak kat dalam. Lepas tu kita masuk dia punya inti yang Mak Sila buat tadi. Inti ni terpulang sahabat. Nak letak banyak ke sikit. Kita masuk ngam-ngam lah. Okey, lepas tu kita masukkanlah cheese ni. Cheese ni terpulang lah. Kalau suka boleh letak. Kalau tak suka boleh skip. Okey, kita letak ikut saiz dia je. Sebab nanti kita nak tekap dia kan. Okey, lepas tu kita letak bahagian atas ni. Dan kita tekak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena tekak dia kuat-kuat lah. Supaya tepi-tepi dia tu kemas. Supaya nanti time goreng tak terbuka. Okay, yang tepi-tepi ni kita buang. Lepas tu kita bagi kemas. Kita buka, bismillah. Nampak tu. Comel. Ni kalau jual ni berapa ringgit boleh buat ni sahabat.
Okey, lepas tu kita buat lah. Okey, kita buat sehingga habis. Okey, ni Mak Su dah siap dah. TNT kat roti. Mak Su dapat 9 biji. Untuk satu buku roti yang saiz besar tu kan, saiz tinggi tu kan. Jadi untuk resipi inti Mak Su tadi tu, boleh guna 2 buku roti. Maksudnya boleh dapat lagi 9 biji. Jadi total 18 biji untuk saiz besar ni. Okey sahabat, ni Mak Su dah panaskan minyak. Jom kita boleh start goreng dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia goreng sekejap je. Start sampai 1 minit. Dia dah golden brown, terbalikkan sekali, lepas tu boleh angkat. Okey, bila dah golden brown bawah, terus terbalikkan. Sebab goreng ni sekejap dia guna minyak yang betul-betul panas. Supaya roti ni tak serap minyak. Okey, kalau macam ni kita dah boleh angkat. Okey, masuk goreng lagi. Ni tak boleh goreng sekali banyak tu sahabat. Nanti dia hangit. Kalau 2 mungkin boleh. Bismillah. Okey, dia dah golden brown, terbalikkan. Jangan lama-lama sebab minyak ni betul-betul panas tau. Ni dah golden brown, kita terus terbalikkan. Macam ni kita dah boleh angkat. Tengok tu dia garing kat luar. Juicy kat dalam. Okey, gorengan terakhir Mak Su dah masak. Okey sahabat, ni Mak Su dah siap goreng. Jom Mak Su nak bagi dengar dia punya rangup tu. Dengar tak? Nampak tu. Crispy kat luar. Lembut kat dalam. Jom kita cucun-cucun. Okay, kita susun-susun dia. Bagi cantik-cantik. Okey, Mak Su nak cuba potong. Jom kita tengok isi dalam. Sebelum tu kita tengok ni. Kita dengar dia punya kerangupan dia. Okey, jom. Mak Su nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok dalam dia. Nampak tu? Penuh juicy inti dia. Penuh isi yang. Okey, jom kita makan. Alhamdulillah. Sandwich sardin egg mayo cheese goreng Mak Su Lasta dah siap je kita makan. Okey sahabat, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk sekali. Cukup rasa dia. Rasa sardin dia. Berlemak dia. Memang sedap. Gabungan yang sangat sempurna. Lepas tu ada lemak-lemak cheese tu. Bismillah. Okey sahabat, jom. Mak Su nak buka dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu cheese dia. Penuh dengan isi. Tengok roti dia nipis je. Isi saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Padu. Okey sahabat, jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi ni. Resipi sangat mudah, sedap. InsyaAllah menjadi kegemaran anak-anak kita. Cukup rasa dia, lemak dia, masin dia semengam lah. Jangan lupa cuba dekat rumah, okey? Okay, sahabat, sampai yang terakhir. Bismillah. Crispy kat luar, lembut kat dalam. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okey? Semoga dipermudahkan segala urusan sahabat yang mana sokong Mak Su daripada dulu sampai lah sekarang. Yang paling penting jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Badro. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.